Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua cikgu-cikgu. Okey, secara ringkas saya ingin bagi tahu bagaimana untuk cikgu-cikgu install extension CIDS ya. Extension CIDS ni merupakan satu extension digunakan untuk bantu cikgu-cikgu merangka RPH yang berkualiti tinggi. Dan cikgu boleh terus salin masuk ke dalam sistem CIDS. Okey. So yang pertama, kalau cikgu tengok paparan ini paparan Chrome lah. Jadi untuk dapatkan extension tersebut, cikgu boleh Google sahaja. Pergi ke laman web ataupun Google sahaja extension store. Okey. So ada nampak ni Chrome Web Store. So, pergi ke sini dan kemudian boleh start cari CIDS. Okey. Ataupun cikgu boleh terus dapatkan sahaja, pergi ke extension di sini, terus CIDS. Ataupun cikgu boleh dapatkan, klik terus daripada share link dalam, sama ada dalam Telegram rasmi, ataupun dalam mana-mana laman web media sosial yang telah saya kongsikan. So kalau cikgu tengok ni lah ya, dia tulis draft janaan AI CIDS RPH Gen AI Assist. So cikgu klik. Okey. Dan kemudian cikgu pergi ke bahagian ini ya, button ni, button add to Chrome. Okey, so klik add extension. Okey, so sekarang ni extension cikgu telah berjaya diinstal. So cikgu pergi kepada lambang ni. Ada lambang macam puzzle ni, cikgu tekan dan pinkan dia supaya mudah untuk nanti cikgu nak guna extension ni bila dah masuk ke laman web CIDS. Okey. So sekarang ni cikgu tak boleh gunakan lagi sebab ada satu perkara penting yang cikgu kena set up dulu. Kalau cikgu klik di sini, ada paparan klik dahulu. Okey. So di sini cikgu kena set up apa yang dipanggil sebagai API key. So klik di sini. Okey. Kemudian saya ada sertakan dua link yang penting, iaitu kalau ada sebarang masalah cikgu nak tanya, saya boleh respon melalui medium Telegram lah. So ini Telegram rasmi saya, semua berkaitan apps yang telah saya bina, terutamanya CIDS RPH ini, extension CIDS RPH ini. So kalau cikgu nak tanya, terus pergi kepada Telegram ni, join terus dan boleh dapatkan maklumat terkini. Dan boleh check jika ada sebarang masalah di situ. Dan kemudian ada satu link di sini, kalau cikgu baca, sila masukkan API key menggunakan sistem daftar di Google AI Studio. So, cikgu nak dapatkan API key ni dari mana? Untuk gunakan extension ni, dapatkan API key dari Google AI Studio. So, cikgu klik sahaja Google AI Studio, dia akan terus pergi ke Google AI Studio, bahagian API key, dan kalau cikgu tengok paparan saya ni, dia sudah ada API key sebab saya dah buat. Okey, mungkin paparan pada cikgu dia tak ada lagi API key. Jadi, pergi ke bahagian atas, hujung penjuru sebelah kanan atas, ada button create API key. So, klik sahaja di sini. Okey. Kalau cikgu tak boleh nak tekan create API key ni, cuba cari bahagian ini. Okey, kebiasaannya secara default, biasanya sudah ada Gemini project. So, boleh pilih sahaja di sini. Dan kemudian create key. Okey. So, tunggu sebentar. Okey, jadi mana bahagian yang kita nak copy? So, bahagian ini ya, yang kita nak copy. API key ni, yang baris pertama ni. So, ada button untuk copy ni, cikgu copy sahaja. Okey, cikgu copy, pergi ke extension CIDS ini, lambang klik dahulu ni. Okey, ke sini dan cikgu Ctrl V atau Command V. Ctrl V lah untuk Windows kan.
So, API key ni kita akan simpan secara encrypted ataupun rahsia dalam sistem browser kita. So, cikgu klik saja simpan secara rahsia. Okey, itu saja. Tak perlu buat apa-apa dah. So, next time tak perlu ulang dah yang ini. So, cikgu boleh terus jana RPH menggunakan extension ni sebab API key telah dimasukkan. Okey. So, kenapa saya perlu kan untuk cikgu masukkan API key ni? Sebenarnya API key ni membenarkan lebih banyak janaan untuk cikgu sendiri kalau cikgu masukkan API key. Kalau saya masukkan sebagai seorang menggunakan akaun yang percuma, berapa orang yang dah guna lepas tu dah tak boleh dah. Kemudian orang lain nak jana tak boleh. So, dengan memasukkan API key cikgu sendiri, maka cikgu boleh jana sampai habislah kota untuk CIDS RPH ni. Okey, jadi dia tak makan, kita kata apa, makan token terlalu banyak. Okey, so sekarang ni, cikgu dah berjaya masukkan API key, pergi ke CIDS ataupun ASI. Okey, so login macam biasa. Baik. Cuma saya nak ingatkan sebelum saya terlupa. Cikgu tak boleh gunakan akaun Delima yang ada MOEDL tu dan kemudian create API key. Jangan guna yang Delima. Yang ada MOEDL tu lah. So, gunakan yang ada gmail.com yang biasa sahaja untuk create API key tu. Sebab dia ada restriction kalau kita guna MOEDL. Okey. Untuk dapatkan API key, jangan gunakan yang MOEDL. Gunakan yang Gmail. Okey. Jadi sekarang ni katakan kita dah masuk CIDS. Okey, cikgu pun dah masukkan semua RPT. Okey, katakanlah ini RPH yang saya nak buat hari ni. Yang saya nak create. So, bila dia dah loading, iaitu paparan macam ni lah, paparan RPH kan, daripada MIW kita create RPH. Bila kita klik pada extension ini, kita akan nampak extension bahagian atas ni, bidang pembelajaran, dia dah auto capture apa yang cikgu punya BP, SK dan juga SP cikgu. Kalau tengok sama kan, bidang pembelajaran elektrik, kemudian 3.2 rintangan, dia auto captured. Kalau dia tak auto captured, jangan risau. Cikgu klik sahaja imbas SK dan SP. So, dia akan imbas, dia auto captured masuk di sini. Okey. So, kemudian di bawah ni ada tuliskan standard pembelajaran. Kalau ada standard pembelajaran tambahan, kalau tak ada, biarkan kosong. Okey. So, di sini antara kelebihannya, cikgu boleh selaraskan aktiviti yang cikgu nak masukkan. Maksudnya apa? Cikgu boleh cadangkan pada AI apa aktiviti yang cikgu nak diselitkan dalam RPH cikgu. Okey, so ini tanpa eksperimen lah kalau untuk mata pelajaran biasa. Tapi kalau untuk sains, fizik, kimia, bio, sains tambahan, mungkin ada eksperimen. So, boleh letak di sini pilihan masa. So, kita biarkan sejam. Bahan bantu mengajar, cikgu boleh pilih. Lain-lain, contohnya cikgu ada simulasi, boleh masukkan. Nanti dia akan cuba gunakan bahan bantu mengajar yang cikgu cadangkan. Okey. So, saya ambil 4 lah buku teks kertas A4. Tambah satu lagi modul, LCD dan juga simulasi. Okey. So, ini antara kelebihan extension ni juga. Dia support sampai 4 output untuk bahasa RPH, iaitu bahasa Melayu, English, Jawi dan juga bahasa Arab. So, untuk demo ni saya hanya tunjukkan bahasa Melayu lah. Baik, bila cikgu dah buat semua tu, klik sahaja jana RPH. Okey, akan keluar paparan dekat sini. Penting jangan klik tertingkat lain. Maksudnya cikgu jangan klik pada bahagian lain. Biarkan sahaja dia berjalan macam ni. Kalau tak, dia akan stopkan janaan RPH cikgu. Okey. So, kita tunggu sekejap. Nanti dia akan jana RPH untuk cikgu. Ini bergantung kepada user waktu itulah. Okey, kalau kata user sedikit, maka janaan akan jadi lebih cepat lah. Dan ada kala saya dah cuba, sebab kita menggunakan model yang biasa,
yang mana ramai orang guna. Kalau waktu kemuncak cikgu akan dapat error something macam dia minta jana sekali lagi. Sebab waktu tu user tengah ramai. Penggunaan paling tinggi. Okey. Contoh ini ialah draft RPH janaan daripada CIDS. Okey, so kita boleh tengok sangat detail. Baik. Jadi untuk masukkan ni tak perlu copy paste. Dia dah ada button di sini. Cuma cikgu kena pastikan pada CIDS ni telah ditekan sunting lah. Kalau tak macam mana dia nak masukkan. Okey, dan bahagian ni of course lah dia akan kosong kan. So kita hanya perlu tekan salin sahaja. Jadi kalau kita nampak dia dah auto masuk ke sini. Kalau cikgu nak edit, tambah dan sebagainya, boleh edit di sini. Okey. Baik, dan satu lagi, saya juga masukkan template untuk refleksi. So, cikgu boleh tambah. Kalau cikgu tak suka, boleh delete sahaja dan buat refleksi cikgu. Okey, so itu fungsi utama extension versi 1 ni untuk CIDS. Ada fungsi tambahan yang lain yang saya masukkan, iaitu RPH peperiksaan. Okey. Guna RPH peperiksaan ini, kebiasaannya waktu minggu peperiksaan, kita jaranglah kita akan buat RPH untuk pengajaran kan, PDP atau PDPC. So, biasanya kita akan ada gambar, iaitu gambar jadual dalam bentuk PDF dan sebagainya. So, cikgu boleh screenshot, ambil gambar, okey, dan kemudian cikgu upload, cikgu klik sahaja jana RPH peperiksaan dan dia akan convertkan table tersebut untuk cikgu copy paste masuk ke dalam bahagian ruangan aktiviti. Okey, so sangat mudah, tak perlu nak pergi ke tingkat lain, buka Gemini ke, buka ChatGPT untuk convertkan. So di sini dia dah all in one lah. Dah ada semua dah dalam ni. Okay. So, insyaAllah akan ada lagi features tambahan pada masa akan datang. So far, ini sahaja yang saya tambah lah, yang saya kekalkan. So, diharapkan penggunaan CIDS RPH Gen AI Assist ni berguna untuk cikgu-cikgu sekalian. Okay. Last ya, sebelum saya tutup video ni, kita cuba tengok janaan dalam bentuk jawi. Okay. Kita tengok sekejap janaan dalam bentuk jawi. Okey. Tengok ni contoh. Sebab sekarang ni penggunaan dia mungkin dah agak petang. Cikgu jangan risau, kalau untuk cikgu, API cikgu memang guna untuk cikgu sahaja. So cikgu boleh jana banyak kali lah menggunakan API. Itu kelebihan menggunakan customized API key tu. So API key tu sebenarnya dia untuk developer. Developer dia beli API key, bagi pengguna ataupun subscriber dia guna. Tapi saya sekarang ni, saya punya extension ni free. Saya bina pun tak ada apa-apa cost. So untuk memudahkan cikgu-cikgu boleh generate banyak RPH. Jadi saya cadangkan gunakan API key cikgu sendiri. So siapa-siapa pun tak kacau, cikgu pun boleh generate berpuluh-puluh RPH dalam sehari. Okey, itu sahaja CIDS RPH Gen AI Assist. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu, terutamanya cikgu-cikgu Perak yang sudi menggunakan extension ni. Sekian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.